Hai, Assalamualaikum hampa. Welcome to my channel. Vlog kali ni kami nak bawa hampa jalan-jalan dekat salah satu tempat menarik dekat Perlis ni. Okey, tapi sebelum tu kami nak kita ronda-ronda dulu dekat kawasan Pekan Kangak. Nampak cantik kan dia punya pemandangan? Kat sini ada banyak bangunan yang cantik dan unik. Kita boleh berhenti untuk ambil gambar. Tapi kami tak sempatlah nak berhenti sebab kami pun nak pergi tempat lain juga lepas ni. Mungkin next time lah kita akan berhenti ambil gambar puas-puas. Okey, destinasi kami yang nak pergi tu hampir sampai. Kita akan lalu kat depan jabatan gantung Sungai Perlis ni. Nanti kita akan pergi sini juga. Okey, kita dah sampai dekat destinasi kita iaitu Pasar Terapung Perlis. Kita cari parking dulu nak. Pasar Terapung Perlis letak di Kangar di dalam kawasan Tasik Kompleks Jabatan Pengairan dan Saliran Perlis. Juga bersebelahan dengan Larian Pengkalan Asam Kangar. Waktu operasi Pasar Terapung ni adalah pada hari Sabtu dan Ahad daripada jam pukul 9 pagi sampai 7 petang. Masuk adalah percuma. Konsep Pasar Terapung ni sama seperti Klong He Floating Market di Hat Yai, Thailand. Para peniaga menggunakan sampan untuk menjual pelbagai jenis makanan dan barangan. Kalau kita nak sewa pedal boat pusing-pusing tasik ni pun boleh. Tempat dia sangat meriah dan sesuai untuk keluarga yang ingin isi masa lapang bersama. Hampa tengoklah bot-bot yang jual makanan ni. Nampak macam feeling-feeling dekat Thailand kan. Macam tu lah konsep dia, sama je. Jadi kita tak perlulah nak pergi travel jauh-jauh, nak pergi sampai ke Thailand semata-mata nak pergi ke floating market. Sebab kat Malaysia pun ada mai je ke Perlis, lagi dekat dan lagi jimat. Selain tu kedai makan tu ada kat sini. Masa ni pun dah tengah hari, kami pun dah lapar. So kami singgah makan sat dekat kedai makan kat sini lah. Kami order nasi goreng USA dengan nasi goreng sotong. Settle jam makan, kami pun ronda-ronda lah dalam kawasan Pasar Terapung ni. Ada pertandingan berwarna untuk kanak-kanak. Memang meriah lah. Kanak-kanak yang join. Tempat ni memang sesuai lah untuk semua lapisan masyarakat. Tak kira budak-budak, orang dewasa, orang tua, semua boleh main sini. Bawa satu family. Selain tu banyak juga tempat yang best dan cantik untuk kita bergambar. Okey, jomlah ikut kami explore apa yang best kat sini. Okey, jom. Ikan. Ada makan ikan abang tu dia. Tak? Okey, setakat ini sahaja perkongsian kami untuk kali ini. Kami pun dah nak balik dah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye-bye.